Okey, jom. Zo dah ada tu. Ui, pasir. Lambat Pozo ni. Aduh, kena Pozo. Dah kenapa berkampung bawah ni? Ingatkan ada Roblox ni. Selamat datang Karnival Pemotoran Pahang 2025. Pakai mana? Ha? Alasan ni buka. Ataupun kita nak apa ni? Alasan ni.
Okey, apapun kepada semua, kita janjikan kita nak bagi hadiah, betul? Bang, hadiah apa? Ada hadiah. Panas. Okey, saya nak berikan satu soalan. Tapi soalan ni mungkin berkenaan dengan event kita. Okey. Saya tak nak terlampau keluar daripada kita punya topik. Sebutkan salah satu tim media yang ada di dalam tapak karnival kita ini. Nampak motor, cabut helmet bersama, kita jalan-jalan. Ada tu. Baik, sebutkan salah satu tim media. Okay geng, aku dah sampai ke tapak. Kita shoot lah sikit-sikit video. Ni auto show. Banyak wayar suku je ni. Ni motor saya ni. Aku rasa custom pun. Tak tahu lah. Satu sen. Banyak wayar suku. Apa tu dia? Sini. Satu sen. Reza skuter, Reza SBG ni. Satu sen. Oh, ada TZR guys. Kalau betul ada. Tapi pagi aku kurang sikit. Tunjukkan saya dulu Pak. Okey. TZR 250. Untuk kalau main korang, ini adalah orang-orang kuat kita. Orang kuat event kita. Abang saya. Satu KT lah pagi kan. Tu ada geng-geng sisi besar. Jom aku nak cari air dulu. Settle makan minum. Jalan sikit. Sekarang ni tengah berlangsung majlis penutupan 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ada YB. YB pula dah, Menteri Besar Tok Wan. Dia orang naik motor, jadi beramai-ramai masuk. Naik Vespa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati yang berusaha Duk lewat mana? Tak Teh. Tadi ada Teh. Simaran Pengurus Besar Wakaf. Duk lewat ada pusing yang kuning dia tu. Ada. Rem sana, rem sini. Merangkap Wakil Rasmi Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang, yang berusaha Encik Muhammad Syukur bin Osman, Pengarah Program Karnival Pemotoran Pahang, yang berbahagia Superintendent Brody Ikil Perangka, Wakil Ketua Polis Pahang, yang berusaha Encik Muhammad Farid bin Saidu, Pengarah Kementerian. Program ini adalah pukul 3 di bawah jambatan dan dijangka sampai di sini 3.10, dan kita akan naik ke pentas acara bermula. Tetapi alhamdulillah buat pertama kali yang saya rasa pada 3-6 minit maka bacaan doa telah dipimpin untuk sama-sama kita ambil dan buat. Biasa memberi sokongan agar program ini dapat dijayakan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Wan Rosli Wan Ismail, yang mana malam tadi baru sampai daripada Jordan, yang baru mendapat anugerah kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya di Spotlight dah belakang banyak kan. untuk mewakili beliau ke program ini. Tetapi saya juga RC walaupun beliau Arwan tak ada. hadir, tetapi banyak Ducati dorongan dan bantuan ke KRZ. dapat dibincangkan KRR, bersama KRZ dengan pihak pengatur program ini. Alhamdulillah 2-3 hari ini di Kuantan ni, semua orang cakap Kuantan ini tak, Kuantan tak relax kan? Kuantan tak relax. 2 hari lepas di Teluk Cempedak RSZ, jadi orang tanya saya, so program di Serambi turun Tu nampak IC kuning tu, Pok Teh. Ada tu aku cam dia. Tahun-tahun event dia. Gambaran bahawa ramai di antara pengusaha restoran ataupun warung makanan berada mereka dapat menjual
makanan kedai makan mereka dengan pendapatan yang agak baik di hujung minggu ini. Dan cuma yang mereka kata pakai baju motor dinamik. Ini berhenti bahawa sukan pemotoran ini sudah meresap di dalam jiwa dan sadabari Angka ni owner TZA 250 KT. Program ini dapat berjaya dan kita buat lagi untuk di tahun-tahun hadapan. Tengok. Jadi itulah sebenarnya kadang-kadang dengar bunyi ni pun bodoh. Tapi ada jiran-jiran kata anak cucu dia nak tidur tak boleh. Jadi kita cuba balance keadaan ni. Jadi dengan lepas dia mula Bismillahirrahmanirrahim, maka kita rasmikan untuk Karnival Pemotoran Pahang 2025 pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jadual tahunan Pahang, setiap tahun ni 1.0, lepas ni buat 2.0 dan seterusnya kita tanya YB. Kalau YB suruh apa boleh nyanyi? YB? Ha? YB voting betul. Voting kena duit saya. Lagu yang berjudul Salju di Danau Rindu. Aduh, mic tak sedap pula demi Putih. Putih nak main ni ke? Aduh. Podcast suara sedap, pasal mic suara dia tak sedap. Dia dah bagi alasan dulu tu. Tapi okay. tak sedap apa sebab Putih bukan orang tak bukan penyanyi. Tapi Putih tipu tau. Dia kata mesti sebelum start ni dia dah nyanyi 14 buah lagu dia jamming. Sampai hilang suara. Macam mana? Seorang boleh dalam karaoke bar. Dalam karaoke bar lah betul. Orang main tak boleh. Putih ni macam betul lah, betul. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. So, saya terakhir untuk anda semua. Dan apa-apa pun saya ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, dan kepada YB kita dan kepada semua VIP kita, yang kita hormat semua yang memberi sokongan kepada Karnival Pemotoran Kuantan 2025. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada petang ini. Okay gang, so settle dah. Kita orang lepak dekat event ni. Jadi sekarang nak pergi lepak ngetes pula dekat Sepat, alang-alang ada petang minggu sana. Mana Zul? Yang ni nak kereta, enak nak kereta kan. Dah kat mana tu? Okey gang, aku nak buat kesimpulan sikit lah untuk event
pemotoran. Karnival pemotoran Pahang untuk 2025 ni semuanya berjalan dengan lancar, dan sambutan pun bagi aku suka yang sambutan macam ni. Tak terlalu crowded macam RZ Fighter semalam. Jadi aku sukalah yang jenis macam ni, santai. Nak duduk pun ada tempat, nak parking pun banyak. Tapi untuk organizer je lah. Organizer memang dia kalau boleh nak crowded yang ramai kan, crowd yang ramai. Tapi kalau untuk aku suka yang simple, santai, boleh enjoy. Jadi kita orang pun tak stay lama. Ni belum pukul 5 lagi dah balik lah. Dan group kita orang pun tak ada yang join auto show ke cabutan bertuah ke, tak ada. Jadi kita boleh balik. Tapi alang-alang kita lepak sempat lah petang minggu kan. Petang minggu takkan duduk rumah. Alang-alang pergilah minum kat sempat dulu. Jadi balik ni pun macam pergi tadi aku berdua dengan Zul naik motor, yang lain naik kereta. Geng-geng select naik kereta, kita naik motor lah. Dia orang buat motor jadi tukun, kita bawa keluar motor. Sebarang selimut motor. Tu PTZ. Siapa dia? Okay kan, so aku rasa sampai sini je video aku untuk kali ni. Jadi macam biasa, di penghujung video, siapa yang baru sampai dekat aku punya akaun YouTube, boleh tekan butang subscribe dan boleh tinggalkan komen. Jangan lupa tinggalkan like sekali. So kita bertemu di next video. Assalamualaikum.